Kau jangan tunjuk kau rajin. Memang apa yang aku So belajar. bila aku dah dekat JT tu semua, bila orang tolak-tolak tak nampak aku, aku tak faham jatuh. Aku tahu ikan keliling aku main. Aku rasa aku jadi bodoh tu sebab disebabkan orang cakap yang macam-macam. Aku jadi taki. Babi lanjau kau buat ride tu kan terlalu pandai. Kau dah tak macam intern lah. Aku intern lu 300 tu. Tak payah. Kau dah buat benda lain kau intern kan. Lepas tu sekejap lagi member lain. Kau nak saya nyampuk je. Alamak, kau yang jadi bodoh. Kerja sehari betul kita orang caw. Tak tahan bro. Tak tahan, bro. Memang kau kena senyak memang kau punya. Kau kena terima lah benda tu. Sebab benda tu mengajar kau. Kau buat jadi kau macam bodoh walaupun kau tahu. Sebab Datang dengan satu mindset yang untuk belajar. Bukan tak bekerja. Itu dia. Nak gaji kita sikit tu. Betul. Sama saya lagi Mamu dalam Borak Lebar. Nak tu. Bodoh lah baru start. So kita sekarang dalam episod apa? Episod 5. 5 ke? 5. Yes, 5. 5 lah. Maksudnya 5 dah. 5. Maksudnya Maksudnya apa? Asal kau macam slow kat hari ni. Aku hari ni aku nak disclaimer lah. Sorry tu guys, minggu depan tak post video betul. episode 4. Tapi tengok lah. Tengok macam ni korang Korang macam malas kan. Dengan Iman dah menangis tepi katil lah tu. Tapi tak apa. So tak dah. So nak start kan hari ni. So kita dah seminggu tak shoot kan. Ya tu. Minggu tak shoot. So Betul. Kau gini sebenarnya. Asal tak shoot. Lama sangat tak shoot. Aduh nak buat macam mana. Busy. Kerja lah. Kerja. Nampak aku berpakaian. Kerja kan. Kerja. Dengar. Dengar. Okay. So topik kita apa hari ni? Yang tak nak tahu topik kan? Okay. Tu tertanya-tanya gak. Apa yang sebenarnya kita nak bincangkan hari ni? So aku tahu korang semua ada experience masing-masing tentang kerja Betul. dengan intern. So mungkin korang boleh share sikit lah pengalaman korang waktu bekerja, waktu intern. Macam mana okey lah korang intern kan. Okay. Work environment, apa yang korang dapat dalam intern tu dengan kerja sekarang kan. Kerja basically memang kerja. Aku tahu lah masing-masing kerja tak ada kena-mengena pun dengan apa yang tak ada kena-mengena pun dengan apa yang kita belajar pun kan. Kalau aku buat intern ni. So kau nak siapa start dulu ni? Asal aku lah. Ya dia. Tak ada, kita nampak menarik. Nampak menarik tapi kau lagi menarik sebenarnya. Tak. Sebab kau dengan berpakaian macam tu kena dengan bantai. Aku rasa kita start dengan host dululah. Boleh. Kita bantai host pula. Bantai korang. So kau nak kerja ke kau nak start dengan intern aku dulu? Terpulang pada kau lah sebenarnya. Apa yang menarik yang kau nak bercakap? So, aku shortkan lah benda ni. Aku intern 2 kali. Intern 2 kali? Okay. So aku belajar aku sama balik kan. Lepas tu aku kerja total tempat. Kalau betul-betul kerja kan, betul-betul kerja, aku start kerja. Kalau kau macam korang kan ada pengalaman kerja lepas habis sekolah semua kan. So, aku lepas habis sekolah aku tak ada kerja. Oh ya? Aku tak ada experience bekerja lepas habis sekolah. Sebab parents aku tak bagi. Dia takut aku nakal. Nampak. Boleh nampak risau lah. Saya tengok kan. Nampak base scan. Walaupun Jam budak-budak G. Faham. Jam budak-budak G. Okay. Macam babi. Stop je aku cakap ni. So okay, tadi aku cakap okay. So kerja tempat aku bekerja dah 1 2 tempat lah kerja. Semua dalam bidang yang sama. Memang apa yang aku belajar apa.
So okay, first aku intern dulu. Aku intern as a maintenance dekat building ni. Building hotel lah, hotel. Maintenance hotel. So okay, apa yang aku dapat waktu intern time tu, aku rasa kau jangan tunjuk kau rajin. Oh ya. Kau jangan tunjuk kau rajin, kau jangan tunjuk kau pandai. Betul. Lah, ada juga suka track ada. Sebab apa tau? Sebab bila aku tunjuk aku rajin, aku boleh buat benda tu. Kita as a intern, kita nak buat apa-apa kerja, kita kena, lagi-lagi dalam bidang aku bidang maintenance, aku kena ada orang yang teman buat kerja dengan aku. Kira berdua lah. Peneman. Sebab Gila. kalau apa-apa jadi, contohnya bukan lah macam jatuh tangga ke, Okay. benda high risk lah kan. So bila orang nampak aku boleh buat apa semua, diorang lepas je. Benda tu sebenarnya tak boleh. Tapi tu lah, kita ni as a intern pun, kau kesian tak? Korang intern je, tapi Kena buat macam-macam. kena buat macam-macam. Kan? Kena nyak macam apa, pekerja betul kan. Tapi biasa intern macam tu. Intern biasa kena bully. Lepas tu allowance dah lah sikit. Kesian. Sama. Kesian. Ingat lah. Ingat lah. Allowance kau okay lo. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Alhamdulillah allowance sikit lah. Memang najis. Sakit pula hati aku bila tahu allowance time tu. Tak pukul lah bos. Selamat tak boleh. Lepas tu okay. Untuk pengalaman intern aku lah. Pengalaman kerja, alhamdulillah lah, aku dekat dua-dua tempat yang aku pergi, first time aku kerja lepas aku habis belajar, aku diduga dengan ni je sebenarnya, basic yang terlalu rendah. Okay. Untuk second kerja tu alhamdulillah aku dapat basic yang agak sedap. So Asyuk lah. asyuk lah. That time asyuk lah kan. Sekarang tak. Oh ya. Tak asyuk Zaman-zaman aku. tu. Korang pun tahu aku waktu tengah belajar kan. Sekarang tak asyuk lah. So pengalaman intern aku yang kedua, sekarang aku banyak main dengan site. Dah ada side. Bukan dark side. Okay. Lain tu. Lain. Tak, masa aku dah side. Dark side. Okay. Pak Mamu dia pergi mana tu? Mamu? Pergi mana Mu? Sini. Situ. Okay. Kat sini. Dark side. Bukan. Macam Bodoh. aku banyak pergi site lah sekarang. Faham? Yalah. Memang aku balik pada bidang aku je lah. Aku lah. Korang aku tak tahu. Tu dekat aku yang tu je lah pengalaman aku. Tu je. Itu je kau nak buat. Last Tak kali ada. dia dah dark side je. Itu je kau nak buat. Apa benda ni? Experience benda-benda. Alamak. Experience lain. Korang lepak lah. Sabar lah. Bagi korang pula. Aku bercakap. Alah. Kira Balik-balik aku bercakap. Korang bila nak bercakap. Aku tapak je kau cakap lagi bodoh. ya kira. Okay, dia macam ni lah. Dia macam sup. Asal lah balik-balik kau last. Setiap episod kau last. Balik episod balik. Dia balik. Balik tak ada. Dia orang kata buat you lah. Asal lah. Dia tak ada lah. Saja lah. You terbalik. Mana boleh? Relax. Mana boleh? Asal lah. Kau lah. Okay lah. Kalau macam Dia nak lari. Dia banyak nak lari. dia kena orang kata kena pandai dek. Dek. Tak pandai main goyang ni. Dia macam ni. Kalau untuk start aku, first thing first aku start Side. Oh, side. SIDE. Tolonglah. different ni. Dak ni boleh tahan ke? Dak. Okay, lah. Okay, jadi meleret ni, Okay. So, korang untuk kalau untuk cerita apa ni pasal aku lah, mana aku start kerja dulu. Aku start kerja daripada darjah 5 sebenarnya. Tapi kira nampak. Ada mesti ada kan. Diorang Mungkin ada lah, satu dah ada. kerja. Darjah 1. Jualan pemadam. Tapi kat sekolah dulu aku pernah tu start berniaga. Wah, sama. Aku pernah
Nampak? Pokok gula-gula. Lain. Wah, version halal punya mah. Aku dulu nak start bersekolah ke? Terpulang Pengalaman Pengalaman tu lah bersekolah. boleh. Sekolah rendah dulu aku dah start jual pemadam. Pemadam aku rasa mesti Yang kita orang main agak. lawan-lawan tu. Of course. Weh, Dia betak macam- bro. Maksudnya kau tokan lah. Kau tokan lah. Dah beritahu kat sini. Okay, lepas tu pensel, stationery tu aku ni. Walaupun ada koperasi yang panggil. Macam Ni kedai buku. kedai buku kedai Oh, buku oh. ada. Co-op kan. Ada dekat sekolah. Tapi aku di antara yang merugikan. Kedai buku tu. Oi. Kau nampak. Tak ada skill tu dia. So itu start darjah 3 dah jam. Maksudnya dia pandai lah. Bijak. So Bijak mak aku percaturan. cakap kalau nak gain more money, belajarlah berniaga. So aku rasa best sebab modal mak aku keluar. Dapat game Sebab dia. dia pandai dia. Dia Aku game tak pandai main. Dia game mak dia ni. Aku bersetuju lah dengan mak aku. Ibu beli ni, ibu kita beli ni semua. Pasal nanti yang lebih aku ambil. Duit sekolah dapat, duit tu dapat. Nampak lah bijak pengajar dia. Dalam masa yang sama sebenarnya mak aku nak ajar aku supaya tahu Manage lah. manage duit apa semua. Tapi aku pun tak tahu duit tu ke mana sekarang. Apa lagi? Dia lawan-lawan madam lah lepas tu. Dia tak lawan madam Betting je. lah. Betty. Dia tak betting lah. Dia pergi CC dulu. Dulu aku budak CC. Yang kantor dia ke? Ah, Yang kantor dia. alamak. Alamak. Dulu aku pernah kantor dengan mak aku waktu tu Koko. Koko yang Hari kita Rabu. Ah? Hari Rabu. of course hari Rabu. Yes. Kita dulu Koko kan dapat duit lebih. Aku dah planning lah dengan duit lebih, duit sekolah apa semua, duit jualan kan, duit belanja. Nak pergi CC lah. Sekolah aku dulu tepi highway. Kalau kau tepi highway, Yes. kenapa kau tak turun ni malam minggu? Kalau kau nak tahu sekolah aku boleh mention kat sini lah kan. So boleh kot. Terpulang kalau kau nak mention boleh je. Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah. Yeah. Dekat Demai tu. Yes. Kau nak borak KL Seremban, aku hari-hari tengok Sungai Besi tu. Dalam Apa? Milon tu. Milon Milon. lah. Gila. So waktu tu The Mines dekat opposite je. Aku Seberang. akan macam waktu nak dah masuk Goko tu, dah masuk-masuk aku babai-babai mak aku dulu kan. Tak ingat mak aku ke bapak aku hantar. So aku dah babai, macam nak masuk, pusing balik. Kita pusing balik ni lalu je jantas. Lalu Jangan jantas, gigi. cross pergi sisi. Nak dijadikan cerita mak aku lunch. Aku tak tahu macam mana dia boleh nampak aku. Balik rumah kena. Lunch kat mana? Mesti kena punya. Lunch kat mana? The Dari Mines. situ lah. The Mines. CCU dekat dengan Demai kak? Yes, betul. Memang kena tu orang kata bodoh. Yang Buat tu je kerja. ada korang bijak Dia sikit. buat kerja tak erti clean. Kau kena faham dah jauh berapa pula. Ai, Ah. aku pergi CC tak kantoi sampai sekarang. Dah kata Dah kantor. Dah kantor. So, mana yang baik ambil, mana yang buruk. Jangan ikut lah. Kau Kan lah. kita Kan? cerita pengalaman ni. So after that darjah 5 aku seorang uncle ni dia cakap aku, "Anak kerja tak?" Mengedah. "Anak kerja tak?" Kan. "Boleh ke uncle?" Tolong uncle je. Ikut uncle. Aku pun tanya mak aku, "Bu, mana nak kerja?" "Ush. Serius lah mak kerja." Kan. Mak aku kejut lah. Ya budak darjah 5 cakap dengan mak macam tu, "Mana nak kerja?" Kan. Mak cakap, "Gimana semua kan?" Kita tolong uncle semua dekat Maib Serdang. Waktu tu apa Maha. Nama dia Sekarang Maha. ada tak? Yes. Sampai sekarang kan? Ada. Rasanya. Lepas tu waktu tu uncle aku just bagi aku brochure. Dia tak explain tak apa pun. Dia cakap hang nak kerja tak? Aku ikut je dia. Pagi tu ikut dia. Dia kata ambil brochure ni, hang pergi bagi kat semua orang dalam Maha ni. Kau bayangkan budak darjah 5 berpusing satu Maha tu bagi brochure je. Kau rasa? Mau orang ambil Memang sebelum kau ambil. buat dia dah buat Orang dua datang. darjah 5. Orang datang tak booth tu? Datang? Sebab muka ni kan. Dia Habis. kesian lah. bijak. Dia kesian lah dengan budak. Darjah 5. Dia memang muka kesian masalahnya. So waktu tu apa ni dah bagi brochure semua, aku memang gigih lah. Aku memang usaha macam aku nak buat kerja ni, aku nak buat. Aku tak fikir duit, aku tak tanya gaji berapa, aku tak tanya pun. Aku just fikir aku nak buat kerja ni. Aku bagi brochure semua. Hari ketiga aku dapat basikal. Basikal elektrik untuk bagi brochure. Oh, ada upgrade siut. Upgrade. Gila. 2000 apa dulu tu? 2000
14. 2014. Yes. Okay. 2014. Okay. So, waktu tu dapat basikal elektrik, lagi aku merayap. Pusing ya. kan? Lagi pusing ni Pusing. sampai bateri tu habis semua kan. Charge. Tapi berjalan pula lepas bateri habis. So nampak effort dia situ Macam budak. overboard tu lah. Basikal lah. Basikal elektrik Oh macam sekarang punya ni lah. dia ada kayu. So, dia ada bateri juga. Oh. Cuma dia pulas je Dia- lah. dia pulas je dulu. Kan. Tapi sebab- macam hoverboard tu. Bukan. Dia basikal Itu gempak elektrik. sangat tu. Hoverboard Yang style tu. hoverboard aku rasa time kita darjah 6 ke form 1 baru keluar. Dah dekat lah. Lepas tu aku macam terkejut lah dapat basikal kan. Aku cakap sebab hang rajin, hang bagi semua orang brochure, orang datang semua ambil basikal. Kau dapat Ada basikal? reward. Tak. Dapat pakai je lah. Dapat pakai lah. Tapi kira Dapat pakai. okey lah. Orang nampak At kita least bekerja. memudahkan kerja. Alah kau tak nak backup aku lah. So so bila aku dah bagi semua, dia ada kejadian kat Maha tu. Hari ke berapa aku tak ingat. Dia seminggu je aku jaga situ. Hari ke berapa aku tak ingat, aku jaga dekat JT. Sebab ni kita orang buat boat elektrik. Tahu tak boat elektrik sana? Boat elektrik. Boleh naik boat tu, boleh drive boat tu. Bukan. 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 Oh, bukan. Itu RC. Boat elektrik macam ni baby. Boat elektrik Kau duduk besar. dalam boat tu, Kau duduk, kau bawa kau bawa boat boat tu. Boat EV lah. Dulu dah ada. Baby boleh balik borak EV. Tak, dia pakai bateri lah. Senang cerita pakai bateri lah. So waktu tu aku jaga JTU. Aku tak tahu lah orang tak menyabar. Nak naik kan. Aku adalah besar ini. Darjah 5 kan. Dia tinggi sikit kot. Tinggi sikit. Pendek tak? Boleh Aku lah, mahu. boleh lah, boleh lah. Boleh lah. Pada Kan. pinggang aku. Kau ingat ke kau darjah 5 tinggi mana? Pendek juga, sama lah. Lebih Lebih kurang. kurang lah. Bahu. Ni bahu. Oh, tu bahu. kau Kepala pandai. atas Atas Kau pandai, Aku kau atas pandai sikit main ni. Okay. So bila aku dah dekat JT tu semua, bila orang tolak-tolak orang tak nampak aku, kata pam jatuh. Aku memang ingat momen aku jatuh tu macam mana. Contoh? Terit terus jatuh ke Tasik Maib tu. Tasik Maib Sedang tu jatuh straight sampai ke dasar. Kau berenang. Aku tengok ikan keliling aku, Maib. Gila nampak Nampak aku dah belajar waktu darjah 3 jam 4 aku dah belajar buka mata dalam air. Aku tak suka main Google ni rimas kan. Google. Bukan, Google. Yes. Kau ni boleh tahan juga. Sampai, ada yang sampai. Semua nak Lepas tu, marah hari ni. Bila aku dah jatuh, aku tahu keadaan sekeliling, aku mengucap dulu dalam tu. Mengucap dalam hati. La ilaha illallah dalam hati lah. So macam aku boleh naik balik ke tak sebab aku dah fikir macam-macam lah. Aku ingat abang aku dah cakap, abang sulung aku, abang Long kan, dia cakap apapun keadaan jangan panik. Relax, tenang, try. So slow. Aku so slow naik atas so slow. Sampai aku nampak cahaya sikit, ada abang sambut. Style lah. Memang style. Dia memang Yang hero paling lah. style dalam tu kau tahu apa? Aku jatuh dalam dengan kasut Vans kesayangan aku. Kasut van kau bantai je Mat. Ui, dia memang gila dah. Aku zaman tu kalau aku pakai van kan, tak ada lah aku buat kerja. Tak tahu pun kasut Vans macam pakai je lah. Memang budak lagi. Tapi dulu. kasut Vans Kasut tu van tahan tu. Ya, memang bro. tahan. Tapi cuma sayang kasut tu sebab dia sweat. Dah kalau dah basah habis. Memang mak aku buang lepas tu. So itu dah darjah 5. Form 1 aku rasa aku kerja juga. Aku kerja buat aku rasa part kerja banyak kat aku adik. Ya tu. Form Banyak 1 experience kerja. Form 1 aku buat ni bubbles. Kau tahu bubble tahu, yang tahu, Air, celup. celup. sabun tu. Air sabun tu. Aku tiap-tiap hari lah aku akan pergi ke Putrajaya. Lepas tu jual benda tu, sewa-sewa kan. Budak-budak suka lah semua. Dan waktu tu Amal memang basikal tegur-tegur. Tak tahu dia nampak ke tak? Tak nampak. Bukan dekat Putrajaya, Bangang kat rumah. Kau kena maki sekali. Waktu tu aku akan macam setiap weekend lah aku buat benda tu. Sabtu Ahad. Aku akan macam cuci-cuci bekas tu pagi-pagi. Petang aku gerak putaran malam macam tu. Jadi tu Putra? form 1. Dataran Putra. Yes. Form 1, form 2 aku jual burger. Form 2 jual burger ke form 3 macam tu. Lepas tu car wash. Orang kan tu. Semua tolong orang. Semua tolong kan. Semua tolong.
Form 4 takut. Form 4 tak ada. Aku tak ingat. Maksudnya form 4 dah malas. Dia Bukan kena malas, SPM. SPM bodoh. Full tuition. Mana Tak ada. tahu pula tuition mana. Mana ada. Form 4 aku buat apa Mana ada. Tak boleh mention. Nanti kantoi mu. Hah? Tak boleh mention. Nanti kantoi mu. Dah tengah-tengah bagi dia bodoh. Dah boleh. So? Orang diam lah. Tengok lah. Segabut. Lepas tu bila dah form 1 apa? Dia build itu dia macam auto. Alah biarlah. Alah bodoh. Buat tadi ya bodoh. Alah. Okay. Sama-sama. Lepas tu dah Form 5 habis lah. biar Habis belajar. Habis sekolah. Tapi waktu sama belajar aku buat part time juga. Itu aku tahu. Sabar. Relax. Dia tak ajak aku tu. Tiga badan lah. Ya, Tiga badan lah. kepala otak Oh, kau. Bangang. Memanglah kita orang punya tu dekat dengan ocean tapi tak ada Ni Agak nak jawab. Agak-agak Alamak. Alamak, ingat kita orang tak ada duit Sekejap, sangat sekejap. Yang cakap ni macam dia je yang jual badan. Weh, Dia tak tahu. Saya tahu. Aku token tu. Alah. Oh. Bahaya nak post video ni. Sawah macam-macam ni. Okay, sambung. So waktu aku belajar study dekat Apa? Orang tahu kita belajar sekali. Aku dah mention dah. dekat Melaka. Melaka. Dekat Melaka. Wow. Aku Hawau. Aku belajar kat sana. Aku buat part time. Okay, yang sehari tu nak cerita ke? Dia sehari tu sehari. Sehari Ada bodoh. Aku tahu Ada cerita bodoh. Ya bodoh mat. Kena 3. Ada 3 orang kan? Bukan kena 3 ni. Ada 3 orang yang kita kan. Dekat FNB kan. FMB siut. FNB. Tak, kita orang semua buat tripod. DJ tripod dah bagi lah time tu. Bagi yang ori lah Ya. Bagi Tak ada. kita tak ambil balik. Udah dah lah tripod tu bayar sendiri. Ya. Macam Gila. bodoh lah sebab engkau buat kerja tu sehari. iPad tu lebih daripada gaji kau. Masalahnya gaji pun tak dapat. Serius lah. Sebab kita orang kerja sehari, betul kita orang caw. Tak tahan bro. Tak tahan bro. Dengar pula nak kena cuci apa tu. Drain. Esok tu kau relax kau datang Tak lah. Itu bodoh lah. Siapa tak dapat? Aku rasa aku message brother tu minta kerja. Dalam esok tak datang. Gila. FMB lah. Biar. Lepas tu aku tolong makcik aku. Cerita ke? Aku tahu. Ha. Aku tahu. Nak itu. Yang tu kan. Apa tu wedding punya Yang event wedding. kan. Ke event. Bukan Yang event. pasang Alah, pelamin tu. pasang pelamin tu. Asam pelamin. Aku jadi budak-budak asam pelamin lah. By the way, dia tak ajak. Nak pasang pelamin boleh contact. Dia tak ajak aku Lupa pun. Lupa. Tak apa. Boleh. Masalahnya dia kerja tak ajak aku pun itu. Dia select. Sama. Lepas pasang pelamin aku buat apa yang lagi waktu belajar? Ada lagi tapi mostly macam aku pun dah lupa lah. Banyak kerja. Tu kau cakap zaman belajar betul kat zaman belajar aku ada kerja kat tu. Lupa tu Ya pasal tu. Allah. Sebelum waktu habis PM aku jual air tu. Dekat mana? Bazar. Bazar. Pasal Equine. Equine. Aku waktu tu struggle tu. Kita pula bebas COVID kan. Waktu tu memang COVID. Bazar siapa je datang. Nak pula kau jual air lah waktu tu kan. Semua banyak orang jual air. Banyak competition lah. Tapi waktu tu malas banyak ah. Lost man. Lost. Kan kau lost ke ah? Aku okay je. Belum Okay, lagi. so belum lagi. So after that dah habis part time semua. Aku belajar semua. Kerja. Okay man. Mudah ni. Bukan intern kau ada. Mudah ni. Ya ke kat mana? Berat sini ke? Kan? Takkan habis belajar tak ada intern kan? Tak sebab kalau aku Aku belajar tu. Kalau aku ada intern tak ada intern sebab aku Kan belajar sama. Lawa mana apa? Hello? So dia aku malas nak intern ni kan. Sikit lah. Kena borak agak ah. Sikit kau je. intern as apa Lo tak payahlah. Sikit je.
Kita tahu dah berapa dah tu, dah lebih dah ni. Apa? Tak apa. So basically aku belajar dulu, aku adalah budak Rif. Automotif guys. Okay. Automotif. Kalau mana yang tak faham dia automotif. Kalau nanti Susah sikit nak faham dia episod ni. besar-besar Lepas boleh. tu aku malas nak masuk mana-mana bengkel. Aku target aku sebenarnya aku nak masuk apa nama tempat tu? Service hilang Bukan. aku otak. Service center. So, aku nak masuk service center. Aku rasa macam service kereta senang lah. Tukar minyak kita. Siap kan. Lepas tu dengar macam-macam ni member senior semua borak kan. Jangan dong service center lagi kau kena ni kan. Aku dah paranoid dah waktu tu. Betul ke paranoid? Aku dah macam ush, takut lah pula kan. Macam mana aku nak buat ni. Tak nak kan. Tiba ada member call, masuk sekali dengan aku. Member terpujuk, masuk sekali dengan aku. Sebab aku tanya kat mana? Kat Queen ni. Aku fikir lah. Aku tanya mak bapak aku, bincang semua kan. Aku cakap boleh pergi je, try dulu kan. Pergi. Aku cakap kau aku jadi orang bodoh. Asal? Orang bodoh lah. Kau bukan buat dah benda-benda tu semua. Aku buat. Waktu belajar semua aku buat. Tapi aku rasa aku jadi bodoh tu sebab disebabkan orang cakap yang macam-macam tu. Aku jadi takut. Dia punya tahap perasaan takut tu sampai jadi bodoh. Lepas tu kau bayangkan first task aku kena buka tayar Hilux. Simple je buka tayar, ambil gun, masuk apa nama? Nut. Nampak dah lupa. Nut 20 something. Tahu lah Toyota punya nut lah kan. Aku buka kan. Dah tahu kita tahu buka kan. Buka pasang pun tahu. Tiba-tiba aku pasang. Terus Tamatlah sudah Alkisah kami. Okay, bye-bye korang. Bukan. Bukan. Mudahnya dia nak habiskan. Mal belum lagi. So bila dah bunyi macam tu, aku dah jam lah. Aku dah macam ush, mana ni? Aku nak buat apa ni? Aku dah takut kan. Jadi kau tak tahu tak tentu arah. Aku kena buat ni kan. Macam member aku tu, uish, dah lose bodoh kan. Aku cakap, habis lah kau lagi. Babi ni. Memang sial lah budak. Aku cakap waktu tu aku kena berani. Aku buat salah. Aku tahu aku salah aku kena bagi tahu supervisor yang aku salah. So aku nak minta tolong macam mana nak settle cari solution lah. Cakap dia dah buat ni lose semua. Lepas tu dia cakap aku macam tu lah. Lepas tu tahu senang. Dia pergi sana. Dia suruh pergi tau. Dia suruh pergi kat tayar tu balik. Dia pergi sana. Daripada jauh Mat, dia ambil yang lus tu, dia campak aku. Sikit aku kena kepala. Aku macam nampak? Reflect dia bagus kan. Reflect aku. Maksudnya kalau dia main balu padu kan ni. So bila dah aku dah tu, pahal lah kau ni kan. Aku dah bagi tahu tu kan. Aku cuma nak minta tolong ajar. Kata you tak tahu buat, you jangan buat. Dia cakap aku macam tu. Aku berlatih. Macam ni kan. First day aku macam ni Mat. Okay. And the fun fact of the story, nak cakap korang. First day tu juga aku dah kena maki. You babi, lancau semua dia cakap yang tu Mat. Kau first day kat kau mandi minyak? First day mandi minyak tak ingat lah. Tapi the best part of the story yang waktu kerja awal-awalnya semua, aku dapat kereta. Dapat kereta? Bos bagi aku kereta. Padahal aku ada kereta. So aku rasa supervisor semua macam tak ngam lah aku. So macam diorang tak suka kot. Sebab dia dapat benefit ni. Bos cakap, Aiman, you ada kereta ke? Bos aku panggil aku Aiman. Kau Aiman? Aiman? Bukan. Aiman, you ada kereta ke? Saya tu lah, saya ada masalah transport bos semua. Alamak, bos dah dengar malam ni. Kalau bos tengok Apa? Company ada kereta. Nanti you ambil kunci sama admin dekat office. Sama apa-apa ambil kunci. Ush. Lepas tu ni semua ambil kunci semua bawa balik kereta semua. Padahal kat rumah ada kereta lah. Tapi kita memang tak nak guna kereta. Kita memang boleh bawa lah banyak. So first day kau pergi naik apa? Bapak aku hantar. Baik tu. Dah planning. Macam nak nampak kita struggle lah. Tapi bos memang dah tanya sebelum tu. Dia memang nak bagi pun. Dan aku pakai kereta tu sebenarnya tak lama pun korang. Adalah dalam seminggu.
Sebab apa? Kereta tu berasap Mat. Aku dah nak pergi kerja kan. Dah Dah. lewat. Kereta-kereta berasap pun orang nak cemburu mana. Nampak itulah pasal. orang dengki. So bila aku nak pergi kerja satu hari tak pergi isi minyak. Shell kat rumah kita lah kan. Isi minyak. Apa hal kereta ni macam bawa macam pelik-pelik ni kan. Macam something wrong ni. Temperature dia tak naik. Temperature dia static. Oh ya. Aku macam tak apa lah, bawa lah kan. Tekan ni kan, bawa. Sampai dekat satu traffic light ni. Traffic tu dah merah, nak pergi ke hijau. Nak gerak kan. Nak gerak, aku tekan minyak. Tekan je. Boom. Bagi. Engine robo. Bukan engine robo. Dia berasap sekali dengan hood tu buka. Pam. Oh, gila. Lepas tu aku macam Oh, start. Aku tak cuak. Aku macam power. So maksudnya aku tak perlu pergi kerja. Aku dah fikir tu dah. Aku dah fikir tu. Apa aku pergi kerja, kereta dah rosak. Tinggal lah kan. Lepas tu fikir balik. Bos tanya macam mana nak jawab ni. Aku call bos terus. Hello, macam mana ni kereta ni kan? Saya tinggal lah sana kereta. Nanti Hakim ambil you. Bila mention dah. Mention lagi mampus lah kan. Hakim ambil you. Supervisor datang ambil aku bro. Kerja. Pasal memang maki-maki lah kereta. Ya Paul tak ada check kereta. Aku macam lah kerja aku nak check kereta. Kata kereta tu dah overhaul. So aku dapat kereta semua. Pengalaman paling best dalam dekat bengkel tu, aku tak diajar lembut-lembut. Memang aku cakap lah terus terang dalam ni. Kalau kau hati tisu, kau hati memang cepat koyak, first day kau dah belah. Macam tu. Apa hal lah? Dia bahas. So bila kamu balik bila aku dah semua kat situ, habis semua, aku diserap terus masuk kerja kat situ. Cuma itu yang bagus. Kau intern berapa lama? 6 bulan lah. Kurang. Okay. Sebab engkau intern kau tak payah masuk balik belajar kan? Okay, lain lah pula dengan aku kena masuk balik. Engkau diserap lepas 6 bulan tu ke? Ataupun waktu dalam tempoh masa 6 bulan tu juga? Aku rasa Sebab ada orang yang tak habis lagi intern, dia dah diserap terus masuk. Aku rasa you sebab bos cakap boleh masuk terus. Masuk terus. So maksudnya kau tak dapat gaji. Offer letter semua. Kau tak ada Gaji yang allowance tu bukan allowance lah, kau dapat gaji lah. Kira. Ya kot. Sebab aku tak rasa macam waktu tu pun aku buat kerja macam aku tak tengok macam gaji. Kalau aku kerja gaji aku berapa tak fikir benda tu. Dapat pun aku rasa time tu berapa Kau dapat basic lah. Ya kot. Sebab dia aku kerja terus lah. mungkin sebab aku rasa. Tapi awal tu macam tak apa banyak. Aku rasa below than 1 tak tahu lah. Tapi after that ada lah. After that dengan bonus 2-3 bulan lah. Lepas 3 bulan ke atas kau terus diserap kot. lah. Sebab bos cakap you boleh kerja semua. Aku okey lah. Aku kerja lah macam biasa kan. Tapi banyak panjang cerita dia kalau nak borak yang pasal kerja kat situ semua. Okay. Babi intern tu kau kerja kat situ, betul tempat lain lah. Ya, tempat-tempat lain kan. Weh betul episode ni kat sini aku tak habis lagi. Aku tu aku nak U-turn. Aku berhenti. Which is kau nak dapatkan experience yang lain lah. Sebab aku rasa macam kita duduk kat satu tempat sampai bila kita ada situ. Kau tak belajar something lah. Dalam bidang yang sama ataupun yang berbeza? Dalam bidang yang sama. Bidang yang sama. Kan? Yes. Bidang yang sama. Betul. So jadi dia cerita dia kenapa aku tak tahan lah dekat CS tu. Tu tak apa lah. Tak payah. Okay. Sebab kalau tanya pasal tak tahan tu pun apa dia sebab kan kenapa aku tak tahan. Nampak kan? Padahal Dia orang kata boleh dalam sambung. tempat bekerja ni memang akan ada isu politik. Betul. Aku jujur cakap dalam ni aku tak boleh kerja dengan orang. Orang boleh kerja dengan aku. Betul? So, sekarang kau di tempat itu lah. Yes, masih lagi. Sekarang tak. Tutup muka jap. Tak, maksudnya di tempat baru ni sekarang ni benda yang sama lah. Automotif juga.
Recently. Maksudnya sekarang. Present. Yes. Tak. Tak. Wah. Aku keluar bidang korang. Aku cakap korang kerja tak tetap. Hmm. Kalau kerja tak tetap, kita orang Bertukar-tukar. bertukar-tukar. Benda tu lari bidang pun Bedal. kita orang bedal. Tak fikir apa. Betul? Yes. Yang nampak stick ke satu bidang ni After that aku pindah ke company besar sikit lah. apa? Sebo nak tahu. Tak sibuk Baik. tu. Tak payahlah. Tak Tak payah. pandai aku. Oh, silap obe. Lain Oh, tak boy, mau. Oh, boy, boy, boy. Apa kiang? Fufukyo. Okay, dia gelak ada tadi mana. Macam mudah je. Macam mudah sangat Okay, Kau, guys, pusing dia? tamatlah kisah kita pada hari ni. Kalau hotak ha. Bukan Tak, dia sekarang ni. Kalau aku tadi berapa tadi? Berapa second? Tak tahulah berapa jam. Aku rasa dah minit berapa lah. jam kan. Kau kena lebih. Aku tak boleh sebab, Sebab aku dia punya ikut, sikit. Tak kau. Aku sikit pada kau. Aku punya pengalaman tu sikit pada kau. Okay, teruskan. Tu tak boleh. Tu sekarang aku lah. Kau? Aku lah. Rasa tak ada orang lain lah. Oh, okay. Ah. Okay, Balik. Ada tak macam nak pakai Okay. Lama Yes, rasa yes, mana nak sorry, lepas sorry, je sorry. ni. Dekat dah. Mana aku punya Ah. kunci kereta aku ada yang boxing tu. Aduh. Ui. Okay lah. First kali aku seingat aku darjah 1, 2, 3. Aku tolong mak aku berniaga. Dia bekerja ke Jaga tu? apa? Mak aku berniaga tudung dulu. Tudung. Ada lagi website ni. Website tu ada lagi lah. Ada. Pergi support. Tapi aku tak jual dah lah. Aku sekarang tengah convince je lah lagi bila nak jual tapi tak tahu lagi bila. So mak aku jual tudung dulu. So aku Tu form apa? Darjah. Darjah. Darjah 1, 2, 3, 4. Aku lost. Bila duduk sini kan, macam Iman cakap, aku lost. Kan baru kau faham. Tak, aku tak lost lagi. Tadi pun dia cakap. Kau jangan kan kena juga ni. Kau tengah lah, kau kena ingat. Kau tengah. Okay. So aku tolong mak aku. At the same time tu aku ambil duit mak aku tu, aku pergi jual. Kau tahu Crocs punya yang button tu kan? Aku Aku jual jual sekarang lah. yang budak-budak mau Sedangkan benda tu dah benda viral lama. time sekolah rendah tu. Allah. Sebab aku jual menatang tu daripada darjah 1 sampai darjah 5. dari 1 sampai dari 5. Ya. Lama lama ke? juga. Kira kalau dalam bekerja tu dia bekerja lama lah. Ya. Dia dah 5 tahun experience lah. OL lah. Lepas tu itu je lah. Lepas tu habis tu sekolah Betul tak? menengah. Bila kita boleh buat lesen motor? Form 1 Form 4. 13 kan? Form 4. 15 16. 16 16. Okay, Alkisahnya sebelum aku ada lesen motor, form 2 aku ikut pakcik aku Gimana? Mancing. jadi dispatch. Jadi dispatch. Kau duduk belakang ke kau yang hantar? Aku bawa motor. Pakcik aku bagi tahu kat mana. Sebab kita orang gerak dua orang. Dia ada motor, dia ada 3 biji motor. Alkisahnya. Dia ada banyak barang. Itu jadi mak rempit. Alkisahnya sebab tu lah aku belajar bawa motor dulu daripada pakcik aku. Number 1. Okay, lepas tu Kau jadi dispatch Eri? KL. Baik gak tu. Baik gak. Pusing. Yelah sebelum tu dia dah training. Kau tak tahu dia training macam mana. Aku tengok dia training tu dengan aku kena sekali. Dia training tu memang macam nak masuk jadi MotoGP punya training. Mana tak setakat KL tu dia ludah ke. Alah. Memang benda biasa lah. Itu semua normal pengalaman waktu muda. So aku ikut tu kadang-kadang lah. Tapi aku tahu aku buat tu bila aku rasa aku nak buat form 2, form 3, form 4. Form 4 tu lepas dah dapat lesen lah. Dapat lesen lagi liur lah. Lagi liur lah. Aku main merata lah Shah Alam, KL. Lepas tu dah tak buat lah. And then Form 5? form 5 aku malas. Jujur cakap. Jujur cakap Belajar kan. dengan belajar lah macam tu. So, Belajar. Jangan. Belajar tu, sila belajar. Korang kena belajar tu. Jangan dia cakap aku. Belajar. Lepas tu habis sekolah aku kerja habis PM kan. Habis PM aku kerja dekat cyber. Retail lah, kerja retail.
Mana? Cyber mana? Pas. Klise Klise Pas je dekat dengan rumah. Walaupun Yang mention lah. Nikah aku dah. Aku cakap klise walaupun padahal aku tak kerja lepas SPM kan. Lepas tu pengalaman aku time kerja tu aku rasa macam sial lah. Tapi tak ada macam sial. Dia sial dia sebab aku tak dapat nak apply cuti je. Ya ke termasuk di PAS? Kan sebelum tu ada Ada. Okay. Lepas lepas tu By the way, kurang kan. Kurang mana episode kau banyak nampak gelap. Okay. Aku penat lepas tu ya itu aku rasa yang tu gaji basic lah. Basic aku dapat gaji basic. Ada OT. Ada. Aku Dia dapat balun OT. semua OT. Aku balun semua. Dia memang raya tak raya. Raya pun aku cuti. Sebab tak dapat cuti kan. Dah retail. Aku retail. aku tak nak cuti. Hidup retail. Aku minta cuti lepas raya tak dapat. Aku macam mampu lah aku bedal lah. So aku bedal lah semua. So gaji aku lebih lah masuk lah. Time tu masuk lah. Kalau tak jumpa gini kan, kalau tak aku dah minta duit raya. Berapa? 4. Tak, waktu masuk Empat. pun tak ada duit raya. Aku memang tak dapat ah. Tak minta. Tak ada. Ni jumpa dia. Tak jumpa dia sana dia tak ada. Takkan member gone. Gone. Dia ni apa-apa. Lepas tu Ah. lepas sambung belajar. Sambung belajar tu tak ada kerja apa pun sebab aku rasa Tak kalau aku dah mencukupi. Bagi satu aku jauh. Aku tak tahu nak kerja apa kat sana. Sebab kau bukan macam kawan aku seorang ni, jenis tiap-tiap minggu balik. Bukan lah. Aku tak suka balik. Macam cakap Okay. dia sendiri. Kau pun sama balik macam ni. Serabut. Dekat kan nak buat macam mana. Tapi ada time aku duduk juga. Waktu pelamin tu aku duduk sana. Mana ada orang kahwin hari weekdays. Okay. Aku border kat aku duduk sana. Yelah. Week exam. Itu memang lah gampang. Kau Betul. segai. Ada time Betul dalam ni. ni. Nak Kau pakai aku hammer ni je lah. lama ni sampai ni. Time belajar pun aku Tak tak ada tahu lah. kan. Tak ada sebab aku tak ada transport lah tu. Satu lagi aku tak tahu. Tempat tak. Tak ada transport kat sana. Oh yelah. Dia betul. mana boleh bawa Betul. motor. Aku mana boleh bawa motor, mana boleh bawa kereta. Betul. Sem 1 sampai 3 tu. Sem 5 baru aku bawa kereta. Betul. Lepas tu aku pun mengisytiharkan aku order online. Time tu aku order lah 1 karton. Faham lah. Ya. Haluan kiri. Ya. Terpaksa tak desak lah time tu. Tolonglah. Aku rasa kalau Tapi untuk benda tu aku rasa sebenarnya normal. normal, Kalau budak-budak budak asrama normal. Macam je lah. Benda Kalau koli sampai sampai dia faham lah. ya. Sampai unboxing dalam bilik, Open. buka dalam grup tele. Open. Open. Pilih je nak apa. And Kan then dia pre-order tak? Kan dia ada, pre-order ada. Dah masuk dah siap pre-order berapa nak. Lepas tu makanan pun aku jual juga kat dalam tu. Biasa lah aku jenis yang aku bagi makan dekat orang yang dalam bilik aku je. Luar bilik aku bayar. Luar bilik bayar. Luar bilik bayar. Dia konsep tak sama dengan aku Amin. Konsep aku siapa datang memang ambil makanan. Dia ada juga. Aku bukan ada juga. Tak kisah lah rumah mana ke apa ke. Okay lah, korang ada konsep-konsep korang kan. Tanya aku. Dia duduk bilik Duduk bilik lah. Baik sikit. Mana ada makan? Datang pun bilik aku. Mu ada Maggi tak? Kau tak bawa makanan lah. Tak, dia macam ni. Ada Dia macam ni. makanan. Dia masuk bilik aku kan. Mu. Pama ada Pama. Itu je lah. Dia makanan ada. Cuma aku jenis tak restock. Oh. Aku malu lah makan. Fair je lah. Faham. Pelamin kan. Betul juga. Jajet. Makan free. Padahal kerja pelamin berapa hari ya. Pelamin lama tu. gila. Kau cantik sikit. Makcik aku saksi. Sekejap. Itu sebelum pindah. Sebelum pindah ada, selepas pindah ada. Lepas pindah tak banyak Lepas pindah sikit Aku buat apa lah? Aku tak fikir kejap. Macam mana aku boleh survive?
Dah lah isi minyak kereta. Kita balik tiap minggu kerja dekat area rumah kita. Buat apa gampang kerja kat rumah. Itu tak tahu tapi kalau aku dulu aku balik tiap minggu sebab aku kerja. Aku jadi Oh betul. jadi barista. Ya aku buat apa tu? Kejap bagi aku barista fikir kejap aku buat apa ni. Lost. Nampak banyak sangat kerja dia. Nampak dia lost nampak. Dia lost. Kau bagilah dia duduk sana ke duduk sini dia Sama. Lost. Tapi ya pasal kerja dia banyak sangat kerja. Banyak tu. Banyak tu. Oh shoot. Oh shoot. Ni tengah shoot ni. Sweet ni ya. Ha. Okay, teruskan. Okay. Oh you bodoh iklan. Ya, ya. Aku rasa nak carilah iklan tu. Teruskan. Okay. Patutlah masuk. Teruskan. Lah lepas tu aku habis belajar. Bodoh. Aku ulang benda tu. Aku habis belajar intern lah. 3 kali Aku 4 kali intern dia- terus sambung kerja kat situ. Intern Cyber. lah. Aku intern kat cyber sebab aku malas cari intern jauh-jauh. Bidang. Ah, lah, bidang. Kita Kita tak tahu kau bidang kau apa. bidang Bukan apa? kita orang ah, diorang tak tahu kau. Diorang tak bidang tahu. apa. Aku rasa pernah mention. Sedih sikit lah. Aku sebenarnya IT network tu. Kau bidang yang sama lah. Intern. Intern dengan kerja time tu memang bidang yang sama. And then time aku intern tu apa yang aku sukanya, satunya dia punya rules sebulan 2 kali je masuk office. Best lah. Setiap hari Senin, week first dengan week ketiga je yang masuk office. Lebih ni work from home. Selebihnya duduk rumah. So aku clock in pukul 8 dekat laptop rumah aku. Aku buat kerja sikit. Tengah hari aku rasa nak pergi lepak, aku pergi ajak pergi lepak. Sebelum pukul 5 aku balik rumah, aku clock out. Keluar balik. Itulah rutin aku harian. Tak pun duduk So, lepas mak tu aku cakap, main game. So mak aku Dia bodoh. Dia waktu intern main game banyak bodoh. mak aku pun sampai, abang tak kerja ke? Inilah kerja. Macam tu. Sebab aku tak tahu aku nak kena buat apa. Tapi banyaklah kerja time tu. Adalah kadang aku keluar pergi rumah member aku minta tolong. Ni macam mana dia nak buat? Bos aku tak ajar pula macam nak buat macam tu. Adalah kisah-kisah ada kat situ. Dia lama tu sampai dia dah habis intern tu. Aku ingat lagi. Dah habis intern sampai pergi rumah bos. Ya. Aku pergi rumah bos nak minta cop. Untuk logbook. Sedangkan logbook tu aku tulis 2 ayat je. Ya. Aku punya logbook tak sama macam kawan-kawan aku yang lain. Semua ada gambar. Aku 2 ayat lulus 4 flat. Tapi macam mana kau nak ada gambar kalau kau work Boleh. from home? Screenshot je lah. Screenshot. Tu je lah. Itu je lah. Dah kalau semua Tak gambar sebab aku ada bawa balik modem. Oh. Modem cyber security punya modem. Tak apa Adalah brand dia. Ni aku tak ada modem. Tak adalah. Aku cuma tanya yang dia punya yang dia bawa tu. Kalau rumah aku ni 3,500. Aduh. Orang borak yang dia bawa sekarang ni. Dia bawa apa? Cakap Ya, nak aku tahu bawa kan ni senang. 12,000. 20,000. Besar ni je. Bapak kau. Ha. Mahal Bawa share. balik rumah. Buat aku cakap, nah lah bawa balik rumah. Training. Dah Training, balik tu. Cuba check ni, masukkan server klien yang ni. Oh, ini training kau bagi kat aku lah anak betul. Itu yang kau boleh work from home. Ya. Lepas tu aku macam okey Pandai lah. kat game dia. Ya, tapi aku bersyukur lah sebab aku memang rela lagi. Daripada aku nak kena keluar naik motor pergi. Walaupun sedepa tu je. Kau dalam bidang cyber security lah. Aku network security. Cyber security, network engineer. Ya, semua lebih dengan aku. IT infra. Aku time tu aku IT infra. Tak faham sangat benda tu. Sebab aku jauh sangat bidang. Ya. Dalam family aku ada kat. Tapi kita main kabel kan? Sama kan? Aku main kabel kan? Kau main Cat 6. Mana dia? Ni kita muka-muka ni. Ni muka cikgu Rebel lah. Lagi-lagi dia. Sorry lah. Dia main Black. game-game. Dia main game-game besar ni. Aku main game besar ni. Oh. Nampak? Allah, ada lagi masalah ni punya. Sorry kan iklan. So agak-agak kalau ada yang nampak Blacky yang curi kabel tu. Apa dia tu? Tergebang. Tergebang. Aku nak mention tapi tak lah. Kau viral lah itu dekat thread. Tak. Aku tak sambung. Lepas tu
Sampai aku tunjuk gambar kawan aku ni curi kabel. Kabel dalam besar ni dia curi. Lepas tu post kat Threads. Alhamdulillah. Okay, lepas Dah tu belajar tu cara je lah curi cerita kabel. aku. Kalau jangan betul. Caption dia. Blacky. Tergebang ni tergebang ni second time ni tergebang ni. Bukan kau. Ini kalau kena Boleh. sakit. Yang kali Ah. baling sakit. Yang tu besar sikit yang tu. Yang tadi tu dah macam kurus sikit. Aku kena langkah berjaga-jaga. Sekarang Sekarang aku masih lagi dalam bidang tu. Cumanya as a freelance. Yeah. And at the same time aku ada ke buat dispatch pun. Sekarang lah. Kalau aku rajin. Freelance lah. So itu ni lah tugasan harian kau buat benda yang sama lah. Dia every month lain-lain. Time tu lah. Every month dia lain-lain. Terus habis 1 bulan dia kena siap kerja. Sebab kerja dia tak boleh nak siap on the spot sangat pun. Tempat yang kau ambil intern tu memang kau nak ke? Ataupun kau ikut member kau ke? Tak, aku seorang lah kat situ. Tak ikut member. Lepas tu memang kau nak lah. Ke kau macam gamble ni? Aku tak adalah aku nak sangat. Cumanya aku baca lah. Aku baca kat situ ada kan kalau kau nak apply kerja kan ada. Kadang ada orang yang bekas pekerja kat situ komen lah apa semua betul. kan. Dia cakap lah boleh work from home hybrid apa je. Aku pun apply lah. Dia buat work from home tu Ya. Yeah. Sebab dia work from home tu aku letak tu choice pertama aku. Ada lagi choice lain tapi aku tak pergi. Dan gaji intern aku tak ada banyak mana. Boleh lah. Ya, untuk survive. Survive lah. Boleh lah bayar. Boleh lah. Untuk survive ke selesa? Untuk survive. Untuk survive lah. Lepas kerja tu baru naik balik lah. So sekarang kau dah beritahu experience kau kerja, experience kau intern kan. So dalam ni pun aku tahu ada yang tengah belajar. So diorang pun akan apa menghadapi dengan intern. So apa nasihat korang untuk orang-orang yang nak pergi intern nanti? Nasihat. Aku dulu ke? Oh. Nasihat. Okey. Nasihat Nasihat before intern lah. Time nak cari lah. Cari, lepas tu apa benda yang kena prepare. Semua benda lah. Senang cerita untuk masuk intern macam baru. mudahnya. Apa tadi? Salah. Aku dulu ke? Aku dulu. Okay lah. Tadi kau dah bercakap dia dah bercakap lama lagi. Dia rehat je. Okay lah. So untuk adik-adik yang baru nak start intern ataupun baru nak cari tempat intern, aku boleh cadangkan kau search. Contoh kau nak apply company tu, kau baca dulu details. Kau baca details, kau buat research, Dia bodoh kau lah. tanya orang-orang yang kau kenal, tanya pendapat. Yang penting sekali tanya mak ayah kau. Kalau okey lah. Sebab mak ayah kau lagi tahu banyak tu daripada kau sebenarnya lah, yang sisi. Kalau korang tak tanya, diorang pun tak tahu kan. Diorang pun tak tahu nak cakap apa. And then aku kalau tak tahu lah, kalau jenis macam aku lagi prefer yang dekat daripada yang jauh. Kiranya contoh kau duduk jauh, kau nak berhijrah kat KL and then kau kena cari kerja yang dekat dengan rumah kau. Sebab kalau tidak, sebab gaji intern sikit tu. Betul? Real. Gaji intern memang sikit. Kau tak boleh expect yang kau gaji intern and then kau nak survive Masuk-masuk intern gaji RM5,000. Betul. Tak boleh lah. Sebab Kalau gaji dapat, intern memang kau kena expect nak below. RM5,000 pada otak kau. Sebab tu aku cakap betul. Memang kena expect below 1 point. Kau dapat 1,000 tu pun dah banyak. Alah, dah biasa bersyukur tu. 500 okey lah. Pandai kau nak hidup lepas tu. Kau intern lah, buat cari intern lah. Aku intern lu 300 je. Sedih kan. Macam 300 je baik. Sakit. Aku- Ulang alik lah tau. Aku Daripada sedih lah. rumah aku KL. Rumah aku KL. Sakit tu. Habis kat duit minyak dengan servis motor. Nampak tak guys? Aku cakap apa pun
Kau borak elok-elok. Dia kena bijak. Kau kena buat research lah. And then kalau kau nak masuk tu, nak apply tu kan, contoh ada okay. Contoh kalau nak apply kerja intern, Asal lama ni. Dia kalau boleh kat macam aku punya intern, aku tak ada interview. Korang punya interview, ada interview? Kau ada interview? Member aku ada kena interview, aku tak ada. Kalau macam aku tak ada interview. Sebab aku dah buat research lah. Aku dah siap bertanya dengan ni HR tu, dengan SB. Biasanya apa aku tahu kalau tempat-tempat yang besar tu, sebab macam contoh kalau kau nak intern kat Petronas kena tak silap aku. Kena. Dia kalau Petronas, tempat-tempat besar memang kena. NB Aku kena. kecil je. Bukan benda kecil Dia mula dia kata interview online. And then aku cakap boleh lah ni. Dia video call, Zoom meeting kan. And then borak sikit je. Itu dah. Tak ada tanya soalan apa pun. So aku tak tahu interview macam mana tu. Tapi last time aku pernah pergi interview kerja betul-betul kan. So korang kena set mindset lah untuk interview. Cara bercakap, kalau boleh speaking English, biar excellent sikit. Kalau dah agak tak fluent tu, Kalau tak fluent kau campur je dengan BM. lah. Ataupun kau speak all the way bahasa Melayu. Yang penting confident. Betul. Confident is the key. And then kekemasan diri. Lepas tu kalau tempat kerja korang boleh pakai open je, then tak kisahlah, ikut kau lah. Boleh lah nak pakai Penting first day tu pakai proper. Yes. Tunjuk kita punya first day pun first week lah. Tunjuk apa? Tunjuk first impression. First impression. Aku Personality lupa. kita time tu. Aku lost. Dah lost. Lepas tu itu je lah. Apa lagi? Aku okay, banyak point kat sini. So kalau kalau apa aku boleh cakap, benda ni saya komen kan. Baca skrip. Tak, tapi kalau untuk intern, dari pengalaman aku boleh cakap dekat sini, jangan orang nak suruh buat kau buat. Kau jangan tunggu nak dengar orang bagi arahan lah. Kalau macam aku, secara aku jujur aku cakap, aku memang tak suka orang bagi arahan kat aku. Aku tahu apa kerja aku tahu apa aku kena buat, aku buat kerja aku, settle. Faham tak? Maksudnya jangan sampai kau tak tahu nak buat apa. Macam tadi kan aku dah cerita yang aku dah buat salah, aku pergi cakap dengan dia. Aku buat salah apa semua. Kau jangan macam mana aku nak buat aku. Kau tak belajar, benda ni mengajar kau. Betul. So kau jangan malu nak bertanya. Tu point dia. Itu point dia sebenarnya. Betul je. Jangan malu bertanya. Tu point dia. Dah baca skrip pun tak ingat tu. Sebab Dah baca skrip pun. jangan malu bertanya, tak ada pun aku yang mereka. Kau ni cover sikit. So jangan malu bertanya, sebab tak malu bertanya sesat Jalan. So lepas tu jangan expect yang kau masuk intern ni apa semua. Macam nak cakap tadi kau cakap tu apa tadi? Sikit. Ni. Aku lost. Datang dengan satu mindset yang untuk belajar. Bukan bukan tak bekerja. Itu dia. Pak, otak kita dah connect. Hmm. Come on. Okay, sambung. Apa lagi? Tak tahu lah, sini ada tapi dia macam betul lah. Yelah, dia ni juga. Okay lah, intern. Macam tadi kan Mama cakap pasal kerja, jangan buat rajin. Jangan buat rajin. Bukan buat rajin, jangan terlalu rajin. Sebab bila aku jujur cakap, pandai. bila kau buat rajin, terlalu pandai, kau dah tak macam intern. Kau dilayan seperti orang bekerja. Orang ni Lepas tu sebenarnya ada satu mindset gak kalau kita nak intern apa semua ni, kita akan ada satu mindset macam aku tadi tu, apa aku cakap buat kepala tu kan tak boleh, tapi tengok situation. Sebab contoh kalau memang itu kerja kau tak nak buat kerja tu, memang minta kena maki lah. Sebab jujur cakap, kau jadi intern apa semua ni, memang kau kena renyak, memang kau punya. Kau kena terima lah benda tu. Sebab benda tu mengajar kau. Betul juga.
The intern ni senang cerita, kau datang untuk belajar, dan kalau kau tak tahu ataupun kau tahu pun, kau tanya je. Nah, jangan Kau buat kau ni bodoh sembab kau buat je jadi kau macam bodoh walaupun kau tahu. tunjuk pandai sangat sebab orang akan ada orang yang macam akan mempergunakan kau. Betul. Kau relax. Ni budak-budak ni lagi nak masuk intern, kau relax. Relax habis kan kau. Good luck, Kena wah henyak cakap kan kau. sama lu, good luck. Kena henyak lah kau. Lepas tu jangan nak menangis Ni lah, mengadu man. kat trash lah, babi. Lepas tu ni intern ni juga masa untuk korang buat satu network. Untuk kau dapatkan kabel tapi dia macam dia macam kabel untuk kau dapatkan networking untuk babi je. Apa tu suara? Kau relax. kau relax untuk mudahkan kau pada masa hadapan. Itu je. So aku rasa ya kot. Korang ada benda-benda lain? Tak ada pun. Cumanya kalau intern ni jangan expect tinggi lah. Tambah lagi yang allowance tu. Allowance lah. Tu benda yang aku jujur cakap, budak-budak sekarang memang macam berapa aku dapat intern ni. Lepas tu lagi banding-banding dengan kawan-kawan. Ada Kau dapat apa? Aku dapat ni. Kau banyak lagi daripada aku. Apa payah. Aku Kau dah pun benda lain kau intern kan. Lepas tu sekejap lagi member lain. Kau nak kena hempuk ke babi? Sabar. Tak adalah. Dia masalah nak banding buat apa. Member pun lain. Belajar pun lain. Pernah ke aku tanya kau ke intern ke? You. Takkan kau nak work from home lah kan? Nampak beza. Kereta customer datang kat rumah aku. Tak ada pula buka saya kat rumah aku. Alamak, kau yang jadi bodoh. Ini aku pengang ni. Tahan aku. Apa kau tu ni? Masalah kau. Alamak. Kau relax. Intern bengkel tapi nak work from home. Memang tak dapat lah. Cukup. Dia macam sebab budak-budak bangang ni jadi keluar memang itu dulu. Gampang. Aku lain tu, rasa aku tak ni. Aduh, letih. Ada doh, aku jumpa kat Threads gak. Dia kata, normal ke gaji intern banyak ni? Babi tu bukan gaji Okay, sekali, berapa? itu allowance anjing. Kau kena Berapa? kau kena Berapa? faham. 800 Benda je. gaji dengan 400 allowance lain. semua. 800 okey tu. Dia bodoh. Tak, kau lepas tu sebanyak ada yang aku tengok dia menangis. Dia cakap first day intern ke macam mana tah. Dia menangis semua mengadu. Sebab kena maki kenapa? Loh, Aku jujur cakap tu, aku kena maki first day intern. siap kena balik barang lah. Kena baling barang apa yang elak tadi. Aku tak Reflect cerita dekat mak bapak aku. Dah habis, dah kerja baru aku cerita. Dan aku tak rasa macam sebab aku tahu salah aku. Belajar. Sebab Kita kita kau relax. Itu yang aku cakap tadi. Mindset datang intern tu bukan ni. Mindset korang kena betul. Mindset datang intern adalah untuk korang belajar. Belajar benda baru. Belajar kalau dalam bidang apa ni? Hands on lah, hands on. Kadang-kadang korang tahu teori tapi korang tak tahu hands on macam mana. Betul. Aku mengaku aku banyak tahu teori. Okay, aku ada satu lagi. Apa? Kan korang dah kerja kan? Hmm. Dari banyak syarikat yang ada sekarang, syarikat mana yang korang target untuk korang dapat? Korang teringin nak sangat. Susah agak sebenarnya. Aku kalau dulu bidang aku belajar, aku asal kerja dengan Mercedes tu. Tahu asal Mercedes company besar, Mercedes, Volvo. Toyota tak nak? Aku dapat tapi aku Maksudnya kau nak ke arah Conti punya tempat. sebab aku rasa dia punya tu lagi power. Tools dia semua. Ya, lain. Aku tak ada company apa lah, tapi aku macam nak pangkat tu lah. Bukan pangkat lah, macam tahap paling yang aku nak lah. Kemal kejar pangkat. Memang tu aku mau kerja pangkat. Lupa diri. Aku rasa aku nak jadi cyber security lah. Kemal Dekat Company mana somewhere company tak nak bagi tahu. Aku
Dekat somewhere. Dekat somewhere. Cyber security dekat Kalau somewhere. kau rasa nak kerja dengan TNB. Mamu nak kerja TNB. TNB. Oh, Mamu TNB. Aku rasa Oh. TNB ya memang One of the biggest. tak dapat TNB pun aku But nak, now- aku nak ST. Suruhjaya Tenaga. Suruhjaya Tenaga. Boleh mau. Aku susah tu sebab aku ada banyak gila bapak company yang besar. Masa aku tinggal harapan dengan tangisan. Sedih kan? Boleh. Ha? Boleh. Tinggal hantar resume nanti. Dengan hantar resume. Ya, nanti kau busy ya. Siapa pergi? Aku Tak ada. Ini pun kita pun dah sejam. You dah Ya. sejam. Dah sejam. Iman je borak 50 minit. Kita 10 minit Kau 5 minit, aku 5 minit. Nak buat macam mana? Hidup kita lain-lain. Sebab tu tadi aku cakap. Kita hidup lain-lain Jangan bandingkan sama-sama. Lain. Jangan bagi benda yang sama. Kan dah Dengar besar lah yang kena cakap, bagi. orang. Janganlah campak situ. Bukan. Dia campak aku punya yang situ. Oh iya ke? Alah. So pada adik-adik kat luar sana, sebelum dah tu cukup lah. Dah cakap dah. Bye bye. So Moral of the story tadi nak sebut. kan. Moral apa? Moral of the story. Yeah. Pada benda ni macam Iman cakap macam mana waktu zaman dia sekolah dia zaman dia apa? Dia balik sekolah ha. Bukan sekolah zaman dia belajar dia buat haluan kiri, niaga haluan kiri Terlalu banyak dah ambil haluan kiri tu ya. Iman pun dia ada ke arah haluan kiri. Korang jangan nak ambil benda yang Bila aku pula ambil haluan kiri? yang Aku banyak haluan belakang. Kau pergi sisi kantor dengan mak kau? Oh yelah betul juga kan. Ibu tak ada. Kantor apa tak apa. So ambil benda yang baik daripada video ni. Ambil benda yang baik. Benda yang baik. Itu je lah kau je lah. Benda yang jahat jangan ambil. Kan biadab tu. Ada terbang juga ni. Aku takut mic ni yang terbang. Ambil benda yang baik, yang tak baik tu jadikan sebagai Teladan. teladan, Sama lah lebih kurang. pengajaran. Itulah yang sebenarnya. So, itulah dia. So, aku pun tak ada benda lain dah. So, korang jangan lupa untuk Subscribe, Like. komen. and share. So, jangan lupa juga untuk follow kita orang dekat TikTok. Komen-komen untuk next kita punya Content. kau nak kita orang bahas. Mungkin Tolong kat dulu guys. follow. Kita dah banyak post dekat TikTok. Tolonglah kat TikTok tu Ish, yang pegang TikTok dah like, komen je lah apa-apa. Aku at least kalau korang Komen stiker pun tak apa. tak susah pun. Kau Contoh tekan kan, korang ambil screenshot muka Mal ni, korang buatlah stiker. Benda Buat stiker. mudah. Tak payahlah senyum. Macam tu. komen. Korang memerlukan komen korang semua. Dah tu dah cukup. Bye. Bye. Assalamualaikum.